Siapa yang tengok video ni, tolong jangan skip sebab saya nak tunjukkan anda salah satu cara yang saya gunakan untuk subscribe saham IPO. Untuk memohon saham IPO ni ada beberapa cara lah, iaitu ketika dimiti jika ada dan juga ketika di public, iaitu dengan menggunakan ATM ataupun online banking. Dan yang saya nak tunjukkan ini adalah menggunakan online banking yang selalu saya gunakan. Untuk video kali ini saya menggunakan Maybank To You, yang mana saya menggunakan browser bukan aplikasi. Kalau M2U at the moment tak boleh menggunakan aplikasi, kena menggunakan browser. So anda pergi browser, anda search M2U, anda pergi ke website Maybank To You and then just login macam biasa. Bila anda login, sepatutnya anda nampak lebih kurang macam ni lah. And then anda pergi dekat atas kiri tu, nampak 3 line tu, anda tekan dulu. Bila anda tekan, ini yang anda nampak. Anda pergi je ke apply. Tekan apply. Bila tekan je apply, anda berada di sini. Tapi anda pergi je dekat sebelah sini ada tab. Anda pergi ke investment. Pergi tekan investment ni. Bila dah tekan investment, anda scroll. Pergi dekat anda pergi je lah ke eIPO tadi tu Pergi eIPO. So lepas anda dah tekan eIPO, ini interface yang anda akan nampak lah. So anda masukkan nombor CDS. Make sure transfer from ni adalah bukan daripada transfer from account investment. I mean should be atas nama account anda lah, personal, okay. And then this one to favorite CDS. I mean kalau anda dah ada favorite, tekan favorite lah. Kalau tak, anda just masukkan saja nombor CDS anda. Race, race jangan lupa pilih. Pilihlah Bumi Putra ke, Chinese ke, Indian ke. This one anda kena isi juga ni, alright. And then ada beberapa IPO ataupun ada satu-satu je. Kalau tak ada means tak ada lah IPO. So macam case this video ada 3 IPO yang open for subscription. So boleh pilih. And then anda kena masuk number of unit. Number of unit anda kena masukkan. Dia is multiple of 100. So ikutlah nak 10 lot 100 ke. I mean kalau 10 lot 100, 10,000 unit 100, 10,100 is anda masukkan 101 dekat sini. Ianya adalah bersamaan dengan 10,100 unit. Sebab dia gandaan 100 tau. Gandaan 100. Ni contohlah. Kalau anda dah masukkan amount unit tadi, anda tekan next. Dekat sini adalah confirmation. Ke akaun mana, apa yang anda mohon, berapa unit anda mohon, price per unit. Nanti semua amount, total amount dia akan tunjukkan kat sini. Kemudian secure to you lah. Before anda meneruskan pembelian. Dan ke lengkap. Kemudian lengkap. Lepas tu nak tengok status, sekejap saya tunjukkan anda. Untuk tengok status permohonan, pergi ke investment tab. Anda scroll. Pergi ke view IPO status. Untuk tengok status anda. So lepas anda dah tekan that one, anda boleh nampak lah apa saham-saham yang anda mohon, berapa unit yang anda apply. Anda boleh swipe daripada kanan ke kiri untuk tengok next column yang ada. Nak tahu dapat ke tak dapat tu, anda tengok kat status. Auto reverse cleared. Cleared ni dapat semualah. Lepas tu auto reverse. Dekat reimbursement amount ni anda boleh tengok lah berapa yang anda dapat, apa semua, partial ke, successful ke. So that's it. Itulah nak tengok status, dapat ke tak dapat. Normally bila anda apply IPO on the ballot day, biasanya the next business day punya malam akan refund lah. Kadang-kadang the same night on the ballot day pun boleh dapat. So siapa yang nak mohon saham IPO, jangan lupa untuk buka akaun CDS. Siapa yang belum ada, saya boleh tolong.